Ciao e benvenuti a tutti. Hai dan selamat datang adik-adik semua ke episod yang ke-6. Jom bahasa asing, bahasa Itali bersama Kakak Batrisya. Okey, hari ni kita akan sambung tajuk episod yang 5. Okey, adik-adik ingat tak kita belajar apa? Kita belajar tentang ahli keluarga, okey? Familia, La Familia pada episod yang ke-5. So hari ni kita nak sambung, okey? Tajuk yang sama juga, La Familia tapi part 2 ataupun bahagian yang kedua, okey? So before that kita nak recap dulu apa yang kita dah belajar episod yang 5 tu. So tengok dulu. Kan kita dah belajar tentang ahli keluarga. Okay, so kalau adik-adik ingat kita start daripada atas yang paling tua iaitu nono kan. Nono iaitu atuk ataupun datuk. Okay, so ingat lagi tak? Nono. Okay, nono. Double N. Nono. Dan nenek sama juga tapi bukan nono dia jadi nonna. Okay, nonna. Nono dan juga nonna. Atuk dan nenek. Adik-adik ingat tak kalau together, okay, grandparents, atuk dan nenek, kita panggil apa? Ini nono kan? Nonna, kalau together sama-sama, nonni, okay, nonni. Nonni tu adalah both atuk dan nenek, so nonni. Kalau adik-adik nak cakap nenek-nenek, okay, dia akan jadi nonne, okay, nonne, N-O-N-N-E. Tapi kalau seorang je, nonna. Atuk pula, satu, nono, lebih daripada satu, sama juga macam tadi, nonni juga. Okay, so nonni tu boleh bermaksud lebih daripada satu atuk, plural, ataupun atuk dan nenek. Okay, so itu kena ingat. Tapi generally, adik-adik kena ingat yang ni lah, nono dan juga nonna. Okay, next, kita ada padre. Okay, padre tu apa? Padre tu adalah father. Okay, father. Senang nak ingat English sebab bunyi dia sama. Father, padre. Okay, padre. Kalau mother, madre. Okay, padre dan juga madre. Ada juga boleh guna papa ataupun mama kan. Senang nak ingat. Okay, so dalam konteks ni kalau adik-adik nak cakap saya kan. Ingat tak? Io. Okay, io. So, padre, madre, io. Io ni saya lah, me. Okay, kalau nak ikut gambar ni. Okay, so kalau parents, okay, parents, ibu bapa. Kita nak cakap apa? Kita boleh cakap padre e madre, okay, father and mother. Tapi perkataan untuk parents, ibu bapa, okay, adik-adik ingat tak perkataan yang kita belajar? Okay, kita tengok slide yang seterusnya. Okay, dia bukannya ni, okay. Dalam bahasa Itali ada perkataan ni yang bermaksud yang kita panggil parenti, okay, parenti. Parenti ni bukan ibu bapa, okay, it's not parents. Parenti ni dalam bahasa Itali adalah relatives, okay, relatives, so saudara mara. So adik-adik jangan confuse. Perkataan untuk parents yang kita belajar adalah genitori, okay, tak ada kat slide tapi adik-adik kena ingat parents ataupun ibu bapa dalam bahasa Itali adalah genitori, okay, genitori. Kalau parenti ni dia perkataan yang lain iaitu relatives, okay, saudara mara. Maksudnya aunty, uncle tu semua adalah parenti, okay, relatives, plural. Kalau singular, parente, okay, parente. So ini tambahan lah, okay, genitori tu adalah ibu bapa. Tapi kalau adik-adik nampak yang ni, jangan confuse, ini adalah saudara mara. Okay, so again, kalau bapa tadi kan, padre, father, madre, mother, together dia jadi bukan parenti tapi genitori. Okay, next kita ada sorella dan juga fratello. Okay, sorella, fratello. Sorella tu sister. Okay, sister, fratello, brother. So ada yang nak tahu kalau older brother, older sister, younger brother, younger sister kita nak guna apa? Generally tak ada, boleh guna just sorella and fratello. Tapi kalau nak specify, betul-betul nak cakap abang, kakak, adik perempuan, adik lelaki boleh. Contoh kalau kakak dia jadi sorella maggiore. Okay, tak ada kat slide. Kalau nak tengok boleh tengok episod 5. Okay, sorella maggiore, kakak. Okay, kalau abang fratello maggiore. Okay, kalau adik perempuan, okay, so macam younger kan, sorella minore. Okay, adik lelaki fratello minore. Okay, senang je. So ingat macam tu. Ingat kakak abang sekali and then adik lelaki adik perempuan sekali. So sorella maggiore kakak, fratello maggiore abang, sorella minore adik perempuan, fratello minore adik lelaki. Okay, nice. Okay, next kita ada belajar yang ni. Zia zio. Okay, Zia ni aunty lah kan, aunty, ibu saudara. Kalau zio, uncle, senang je. Zia dan juga zio.
Kalau together adik-adik nak cakap aunties and uncles. Kita guna Z-E. Z. Okay, Z-I-I. Bukan Z tapi Z. Okay. Alright, kita ada juga belajar ini. Okay, cousins. Okay, cousins. Kujini. Kujini. Kalau perempuan, dia jadi kujina. Okay, seorang je. Contoh macam ni kan. Kalau ada gambar yang ni saja, kujina. Kalau ada dua cousin perempuan, boleh guna kujine. Okay, tukar jadi E. Okay, kalau in general, lelaki dan perempuan ataupun lelaki saja, kita guna kujini. Kujini. Okay. Your cousins. Okay, plural. Okay, so itu yang kita dah belajar pada episod yang ke-5. So ada juga yang kita tak belajar, contohnya yang seterusnya. Perkataan ni, nipote dan juga nipoti. Okay, kita tengok dulu. Apa maksud ni? Okay, so dalam bahasa, batuk. Dalam bahasa Itali, okay, perkataan nipote dan nipoti, dia ada 4 maksud. Okay, so maksudnya kalau kita tengok English dululah. Contoh, nipote tu boleh bermaksud niece ataupun nephew. Okay, maksudnya perkataan sama. Nipote tu bermaksud niece dan juga nephew. So, anak saudara perempuan, anak saudara lelaki, dua-dua adalah nipote. Okay, perkataan nipoti yang plural tu bermaksud granddaughter ataupun grandson. Okay, perkataan yang sama boleh bermaksud granddaughter dan juga grandson. Iaitu kalau bahasa Melayu, cucu yang perempuan dan juga cucu yang lelaki. So in general, yang ni yang kita tak belajar episod 5. Perkataan nipote ni dan juga nipoti, dia boleh refer kepada niece, nephew, granddaughter ataupun grandson. Okay, so dia boleh jadi anak saudara perempuan, anak saudara lelaki, cucu perempuan ataupun cucu lelaki. Okay, so kalau dia singular, nipote, generally untuk semua ni. Kalau dia plural, lebih daripada satu, terus jadi nipoti. Okay. So tengok balik. Nipote, nipoti. Yang ini adalah singular. Yang ini adalah, nipoti ni adalah plural. Okay, so dia ada 4 maksud. Okay, niece, nephew, granddaughter dan juga grandson. So macam mana kita nak tahu? Semua berdasarkan konteks sahaja. Okay, so konteks. So yang tu a bit complicated lah. Sebab kalau dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, kita dah ada division, okay, perkataan yang lain. Especially kalau English lah boleh nampak clearly. Okay? Niece, nephew, granddaughter, grandson. Maybe kita boleh tengok siapa yang bercakap kot. So maybe kalau atuk tengah bercakap. Tapi susah. It's like kena betul-betul specify. So contohnya kalau someone cakap, questo è il mio nipote. Okay, this is my nipote. So nipote tu boleh bermaksud any of this. So tak tahu juga. Kena tengok konteks. Mungkin kita anggap cucu tapi sebenarnya dia baru anak saudara. Tapi ya, mungkin boleh tanya kot, dia anak siapa? Ya, okay. So itu adalah tambahan kalau adik-adik nak tahu. Itu perbezaan yang paling besar, paling obvious. Okay, next. Okay, soalan ni kita tak belajar pada episod yang ke-5. Soalan yang senang, adik-adik boleh ingat adalah perkataan yang ni, frasa yang ni. Kie. Okay, kie. Kie. Kalau terjemahan literal dia adalah who is. Who is. Okay, so maksud dia adalah who is this? Okay, siapa ni? Siapa orang ni? So kalau adik-adik pergi, especially sekarang kan nak beraya, kita dah ada family yang besar, cousin-cousin yang kita tak kenal, nak tanya, ni siapa? Okay, adik-adik boleh tanya, kie. Okay, kie. Who is this? Who is this? Kalau adik-adik boleh ingat nama semua orang dalam family adik-adik, baguslah. Kalau adik-adik boleh ingat relationship adik-adik dengan saudara mara, tu bagus. Tapi kalau adik-adik tak tahu, ni siapa, ni anak siapa, ni siapa, boleh tanya, kie. Okay, kie. Who is this? Okay, so kalau nak jawab, adik-adik boleh guna yang ni. Okay, questo è. Kan, kita dah baca pada episod yang ke-5. Questo è. This is. Okay, questo tu adalah this. This is. Okay, so kita boleh divide kepada ahli keluarga masculine dan juga ahli keluarga feminine. Okay, ahli keluarga yang lelaki dan juga ahli keluarga yang perempuan. So kalau ahli keluarga tu adalah lelaki, kita guna questo è mio. Okay, this is my. Contoh, fratello ataupun padre. Okay, this is my brother. Questo è mio fratello. This is my father. Questo è mio padre. Opposite. Okay, this is my. Okay, questa è mia. Tapi ni ahli keluarga perempuan.
sorella contohnya. This is my sister. Okay. Questa è mia sorella. Questa è mia madre. This is my mother. So adik-adik kena ingat satu benda yang lain daripada yang ni dengan yang ni adalah kalau lelaki dia jadi questo è mio. Okay, questo è mio. Kalau perempuan dia jadi questa. Questa è mia. Okay, so kita tak akan masuk ke grammar, so tak boleh sangat explain kenapa dia questo, kenapa dia questa, tapi adik-adik ingat je kalau masculine guna o, okay, questo dan juga mio. Kalau feminine questa dan juga mia. So ini untuk cakap my kan, this is my. Okay, contohnya adik nak cakap, nak introduce to kawan-kawan adik datang beraya ke, nak cakap oh that is my, okay, that is my, instead of adik-adik nak cakap this is my brother, adik-adik nak cakap that is my brother. Okay, so instead of this kita nak guna perkataan that, itu kan, itu. So perkataan tu adalah quello. Okay, quello. So quello è, that is. Okay, so kalau masculine quello è. Okay, quello è. Tapi kita nak ambil contoh that is your. Okay, that is your brother contohlah. Okay, quello è tuo. Quello è tuo. Okay, that is your brother, fratello. Okay, quello è tuo padre. That is your father. Okay, next. Kalau feminine, tukar je quella. Okay, quella dan juga tua. Quella è tua sorella, quella è tua madre. Okay, so that is your brother, that is your father, that is your sister, that is your mother. Okay, kalau nak cakap that is my, tukar je tadi perkataan mio tu. Okay, quello è mio fratello. Contoh ada strangers datang beraya, adik-adik nak cakap oh yang itu adik saya kan, yang itu abang saya. Quello, okay, quello è mio. Okay, mio. Alright, next. Kita guna ni. Quello è, tapi ini ada accent. Okay, kita tinggal accent kat sini. Quello è suo dan juga sua. Okay, sua ni adalah his, hers. Okay, his, hers. Okay, so dia. Kalau bahasa Melayu tu, dia. Okay, quello è suo fratello. That is his brother ataupun that is her brother. Okay, dia. Itu abang dia, adik dia. Okay, fratello. Padre sama je. Kita nak guna example yang sama so adik-adik tak confuse. So, yang ni quella è sua. Okay, so ada dua. Tadi kita belajar questo dan juga quello. Okay, ingat. Questo ni adalah this. Okay, this. Quello tu adalah that. Okay, this and that. Lepas tu kita ada belajar mio. Okay, my. Tuo. Your. Suo. His or hers. Okay, dia. Okay, so again kita tengok. Yang tadi kan. Questo è mio. This is my. Okay, sama juga questa è mia. This is my, tapi feminine. Okay. Quello è tuo. That is your. Quella è tua. Sama juga. That is your, tapi feminine. Okay. Quello è suo. That is his or hers. Okay. Quella è sua. Sama juga. That is his or hers. Okay. Alright. So ni tambahan. Cakap tak nak belajar grammar tapi kena juga tambah sedikit grammar. Okay, so kalau tadi kita tengok contoh yang kita dah tengok adalah ahli keluarga dekat ataupun immediate family. So brother, mother, brother, sister, mother, father. Okay, so ahli keluarga yang dekat. So kalau ahli keluarga yang dekat kita tak payah guna artikel. Okay, artikel. Yang ini kita akan belajar dalam episod yang akan datang. Tapi perkataan ni, artikel. So contohnya the, kalau bahasa Inggeris adalah the ataupun a. So dalam bahasa Itali adalah il ataupun la. So kalau untuk keluarga dekat kita, contohnya father, mother, brother, sister. Okay, tak payah guna artikel. Guna mio, mia, terus my. Kalau ahli keluarga jauh, iaitu auntie, uncle, cousins, semua yang bukan immediate family members, adik-adik kena guna artikel. Okay, contohnya tadi kita dah tengok yang kita tengok tadi, questo è mio. Terus kan, questo è mio fratello. Questo è mio padre. Okay, this is my brother, this is my father. Tapi kalau ahli keluarga tu jauh, contohnya uncle, cousin, okay, adik-adik kena guna artikel. So kalau untuk ahli keluarga lelaki, okay, masculine, kita guna il. Okay, so questo è
il mio zio. This is my uncle. So kalau adik-adik nak cakap questo è mio zio, dia salah. Okay, kena ada artikel il. Questo è il mio zio. This is my uncle. Okay. Questo è il mio cugino. Okay, this is my cousin. Lelaki. Okay, cugino ni lelaki. Cousin yang lelaki. So kena ada artikel il. Okay, sama juga dengan feminine. Okay, tadi kita dah belajar questa è mia sorella. Questa è mia madre. Okay, kalau yang jauh, okay, auntie, cousin perempuan, kita guna la untuk feminine. Questa è la mia zia. Okay, this is my auntie. Questa è la mia cugina. Okay, so again, nak recap. Kalau ahli keluarga dekat, kita tak payah guna artikel. Terus, questa è mia. Questo è mio. Kalau ahli keluarga tu jauh, okay, so extended family, guna artikel il dan juga la. Okay. So kita dah cakap, okay, this is siapa-siapa-siapa. That is siapa-siapa-siapa. Kalau ada orang tanya, nama diorang siapa, okay, inilah soalan dia. Kita dah belajar episod pertama rasanya. Come si chiama, okay, what is their name lah basically. What is his name, her name. Okay, come si chiama. Come si chiama. Nak jawab pun kita dah belajar episod yang pertama. Si chiama, okay, nama dia sekian-sekian-sekian. Okay, so again, come si chiama. Okay, come si chiama. Si chiama. Maksud nama diorang. Okay. So another soalan yang mungkin adik-adik akan dengar lah. Okay. Soalan yang ni. Ada orang yang akan tanya, adik-adik ada siblings ke? Brothers ke? Sisters ke? Ada tak? Okay. Kakak, adik-beradik berapa? Okay. Soalan dia senang je. I. Okay. I. H-A-I. Tak ada apa huruf H ni silent. So I fratelli, okay, I fratelli, okay, I fratelli. Do you have, ni tak ada konteks kan, dia boleh jadi do you have siblings ataupun do you have brothers. So contohnya let's say soalan dia adalah do you have brothers, okay, I fratelli, okay, nak jawab senang je, si, okay, yes, or un fratello. Contohnya I have a brother, one brother kan, si or un fratello. Okay, so yang ni juga kita akan belajar episod yang akan datang. Sama juga artikel. Tapi untuk episod ni, adik-adik hafal yang ini saja. Okay. Contoh yang kita dah belajar. Dan artikel dia dah diberi. Adik-adik ingat je. Okay. So contoh ada orang tanya. I sorelle. Okay. Do you have sisters? Okay. Contoh lah adik-adik ada satu. Si o. Okay. Tengok. Cari. Okay. Sorella. Okay. Si o una sorella. Okay. So kita tengok one by one. Okay. So untuk yang ini. Okay, kita ada nonno, padre, fratello, cugino, nipote. Adik-adik boleh guna un. So, un nonno, a grandfather. Un padre, a father. Un fratello, a brother. Un cugino, okay, a cousin, lelaki, okay, a male cousin. Un nipote. Ingat tak tadi, nipote tu boleh jadi grandson ataupun nephew kan. Grandson, nephew. So, dalam konteks ni lah adik-adik akan tahu. Sebab dia guna un. Okay. Kalau zio dia guna uno. Okay, so kenapa? Adik-adik kena tengok episod yang akan datang. Nanti kita akan explain kenapa zio guna uno dan bukan un. Kalau feminine semua, una. Senang je. Kalau feminine semua una. Una nonna, okay, a grandmother. Una madre, a mother. Una sorella, sister. Una cugina, a cousin, a female cousin. Una nipote. So dalam konteks ni kita tahu is either granddaughter ataupun niece. Okay, sebab dia guna una. Dan juga una zia. Okay. So adik-adik tengok je yang ni. Hafal je dulu yang ini. So kalau ada orang tanya, I cugini, do you have cousins? Si or un cugino. Si or una cugina. Okay, senang sahaja. So kita nak belajar yang itu sebab kita tak belajar nombor lagi. Okay, so kalau adik-adik dah belajar nombor, barulah boleh cakap, yes, I have 2 sisters. Yes, I have 3 sisters. 4 sisters, 5 sisters. Tapi sebab kita tak belajar nombor lagi, kita jawab je yang satu. Kalau ada satu. Kalau ada lebih daripada satu, boleh cakap si saja. Okay, si, yes. Contohnya si or sorelle. Yes, I have sisters. Okay, adik-adik tak payahlah specify berapa sisters tu. Belum lagi. Okay, belum lagi. Ataupun
Untuk yang tiada adik-beradik, okay, boleh guna yang ni. Okay, no. Non o fratelli. Ataupun no, non o sorelle. Okay. Dia boleh guna perkataan yang ini. I'm an only child. Okay, tak ada. Tak ada adik-beradik kan. Kalau lelaki, sono figlio unico. Sono figlio unico. I'm an only child. Tapi untuk lelaki, sono figlio unico. Kalau perempuan, sono, okay, yang ni je yang tukar. Figlia unica. Figlia unica. So ada adik-beradik ada ke yang tak ada adik-beradik? Anak tunggal. Kalau anak tunggal, boleh guna ayat yang ni, okay. Sono figlio unico, sono figlia unica. Okay. So, ya. Yeah. Kalau kakak, tak ada. Ada seorang adik lelaki. Okay. Okay, last kali kita nak belajar yang ini. Okay, la mia familia è. Okay, my family is. Okay, is. Okay. Yang pertama, numerosa. Numerosa. Bukan numerosa, tapi numerosa. Okay, my family is big. Okay, ramai ahli keluarga. Numerosa. La mia familia è numerosa. Okay, kalau keluarga adik-beradik, adik-beradik, adik-adik kecil, guna yang ni. La mia familia è piccola. Okay, la mia familia è piccola. So, tengoklah kalau keluarga adik-adik besar, guna yang ni. Kalau kecil saja, guna yang ini. Okay? So, again, la mia familia è. Okay, my family is big. My family is small. Okay. So based on semua yang kita dah tengok episode hari ni, adik-adik should be able to do something like this lah. Very simple. Ni my example. Okay. Esempio. Okay. Example. Questo è la mia famiglia. Okay. This is my family. La mia famiglia è piccola. Okay. My family is small. Okay. Keluarga saya kecil saja. Okay. Questo è mio padre. Contoh lah ada gambar kan. Okay. Questo è mio padre. This is my father. Si chiama Faisal. Okay. Mia madre si chiama Suhaila. And I have un fratello, Haris. So ni sebenarnya example yang real life. Okay, real life example. Tapi adik-adik bolehlah tukar. Contoh, questo è la mia famiglia. Sama je. This is my family. La mia famiglia è numerosa. Okay, keluarga saya besar. Questo è mio padre. Si chiama, okay, nama. Okay, mia madre si chiama, nama mother kan. O contohnya una sorella. And I have a sister. Okay, nama adik-beradik. Okay. So based on apa yang kita dah belajar, should be patutnya, okay, adik-adik boleh buat something simple lah. Very, very simple untuk introduce your family member. Okay. Sebab kita dah beraya, adik-adik boleh juga guna macam, questa è la mia famiglia. Okay, this is my family. That is, okay, quello è mio zio. That is my uncle. Okay. Quella è mia zia. Okay, macam tu. Alright. So, yang adik-adik kena ingat mungkin yang complicated sikit. Yang ini kot. Okay, questo, this. Okay, quello, that. Okay, lepas tu kena divide masculine dan juga feminine. Kalau masculine kena guna yang O. Okay, so questo mio. Quello tuo, quello suo. Kalau feminine, questa, mia, quella, tua, quella, sua. Okay, yang tu kena adik-adik kena repeat. Dan juga yang ini kena ingat, kalau ahli keluarga dekat, tak payah guna artikel. Kalau ahli keluarga extended, okay, yang jauh, kena guna artikel il untuk lelaki dan juga la untuk perempuan. Alright, yang ni kita dah belajar. Senang je, come si chiama, what is his name, what is her name. Okay, si chiama. Okay, untuk jawab soalan tu. Dan ni yang barulah untuk tanya. Okay, I fratelli, I nonni contohnya. Okay, ada ni ke atuk dan nenek. Okay, si kalau ada dan juga no kalau tak ada. Okay. One more thing, kalau adik-adik nak cakap contoh yang ni kan, no, non of fratelli, adik-adik tak boleh cakap no of fratelli. Kena ada yang ni, no, non of. Okay, kena ada 2 kali negation. Okay, first adik kena cakap no, kan tak ada. Lepas tu yang second ni kena sekali lagi cakap tak ada. No, non of fratelli. Sebab kalau adik cakap no of fratelli, maksudnya adalah tak, saya ada. So kena 2 kali. Tak, saya tidak ada. Okay, so 2 kali. Okay. No, I don't have. Contohlah kalau bahasa Inggeris pun sama. No, I don't have.
brothers. Okay. Dan juga yang ni, anak tunggal, filio unico untuk lelaki, filia unica untuk perempuan. Dan juga yang ini, la mia familia è. Okay. So itu sahaja untuk episod hari ni. Pendek sebab sambungan daripada episod yang ke-5. So before kita nak habis. Okay, soalan yang bagus. Abang Salah tanya, kalau Nono dengan Nona nak guna artikel ke tak? Okay, so sebab some people think Nono Nona tu extended. Some people think Nono Nona tu keluarga dekat kan. Tapi kalau dalam bahasa Itali, dia categorize Nono dan Nona tu keluarga dekat. So tak payah guna artikel. So mio Nono, my grandfather. Mia Nona, my grandmother. So after your parents, so like adik-beradik your parents, anak your parents punya adik-beradik, which is your cousins, yang tu semua extended. So yeah, kalau grandparents, dekat. Okay. So mio nono, mia nona. Okay, so itu saja untuk episod hari ini. Sebelum kita akhir, siapa yang tak follow lagi kita orang punya social media, @Jom Bahasa Asing. Okay, tak ada kat sini. @Jom Bahasa Asing. Kita ada Instagram, Facebook, Twitter tak ada. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X tak ada. Okay, so @Jom Bahasa Asing, adik-adik boleh follow. Dan kalau nak ikuti kursus kami, boleh pergi website ITBM, under latihan. Okay, adik-adik boleh search, kita ada program pengenalan untuk bulan April dan Mei. Kalau bulan April, kita ada pengenalan untuk bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepun. Kalau bulan Mei, kita ada pengenalan bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Itali dan juga bahasa Sepanyol. Okay, so kalau adik-adik berminat, boleh daftar kat website kami @ITBM. Okay, so itu sahaja untuk episod hari ini. Selamat beraya, masih beraya lagi. Okay, Buon Eid. Kalau bahasa Itali, kita guna Buon Eid ataupun boleh juga Buon Eid Mubarak pun boleh. Dan itu sahaja. Okay, grazie mille. Ciao.